Jika kita ada jemputan makan malam bersama pihak pejabat berkaitan urusan kerja, biasanya majlis itu ada maksiat, ada muzik dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mengelakkannya? Kadang-kadang sukar, kerana jika tidak hadir mungkin majikan akan bertanya mengapa tidak datang. Persoalannya, jika kita hadir dalam keadaan begitu, adakah kita berdosa? Kaedahnya menetapkan bahawa hendaklah seorang itu bertakwa sedaya mampu. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Ini adalah kaedah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Akhirnya masing-masing dengan keadaan dan keupayaan masing-masing. Kalau kita dah tahu hukum, kita bertindak. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita dah tahu hukum tapi mungkin kita merasakan ada halangan-halangan, kekangan-kekangan, ketidakupayaan dari pihak kita. Kita takut ini, takut ini. Orang bukan semua sama. Ada orang yang lebih gagah daripada yang lain. Ada orang yang lebih berani daripada yang lain. Orang bukan semua sama. Dan syariat telah menyerahkan perkara ini kepada individu setiap seorang itu dengan keadaan dia masing-masing. Jadi akhirnya kita kata, kita muhasabah, kita lihat, kalau kita rasa itulah tahap maksimum kemampuan kita, kita kata terserah, semoga Allah mengampuni segala apa kelemahan. Tapi yang pasti kita kena faham bahawa benda haram, dia haram. Benda maksiat kita kena benci dan kita kena ingkar. Jangan sekali-kali kita jebakkan diri dalam perkara-perkara haram dan maksiat itu.